Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Johor 2026 membuka lembaran baru kepada destinasi pelancongan yang segar, berakar pada keaslian dan warisan tempatan. Di sebalik tumpuan umum terhadap lokasi-lokasi pelancongan yang sudah terkenal, Batu Pahat tampil dengan keunikan tersendiri sebagai pusat agro pelancongan yang menggabungkan lanskap semula jadi, ilmu pertanian serta kehidupan desa yang kini bernafas moden. Di sini, pengunjung disajikan dengan pengalaman yang menyentuh deria dan jiwa, bukan sekadar melihat tetapi turut menyelami sendiri ritma harian masyarakat, warisan budaya dan keenakan rasa desa Johor yang tulen. Mutiara terpendam, di sinilah terletaknya Biostar Resources Kampung Bintang, salah satu penerima dana agro pelancongan daripada Pejabat Pertanian Batu Pahat. Gabungan ilmu, inovasi dan semangat desa moden menjadikan tempat ini antara lokasi wajib singgah. Saya tunggu giliran kawan-kawan yang petik dekat kebun kawan tu kan. Jadi nanti 2-3 hari dia akan datang sini. InsyaAllah lah. Pihak jabatan telah bekerjasama dengan Cik Samsul dan isteri Puan Fauziah lebih daripada 20 tahun. Apa yang menarik perhatian saya setiap kali datang ke Biostar adalah ketersediaan mereka untuk menerima kehadiran pengunjung ke sini. Lebih-lebih lagi, produk 4K mereka iaitu kelapa, kelulut, kopi Liberica dan kafe telah tersedia dengan baik sekali. Bermula daripada tahun 2000, apa yang saya dapat daripada Jabatan Pertanian masa itu adalah kempen tanaman semula kelapa. So saya tanam semula kelapa, spesies matak lah, yang mana hasilnya sangat lumayan lah. Di sini kita ada 5 ekar kebun kelapa yang di mana jumlahnya 300 pokok yang kita dapat daripada jabatan lah. Daripada situ kita hasilkan produk hiliran minyak kelapa dara seperti sabun, balm, massage cream, kita ada lotion sendi lutut, kita yang terbaru kita ada sabun kopi. Saya mengusahakan Biostar Resources ni bersama suami dari tahun 2000. Kita menanam kelapa. Lepas tu kita mengusahakan kelulut, kita masukkan juga kopi. Bermula dari saya mengusahakan kelulut, kebun saya dinaik taraf sebagai agro pelancongan. Jadi dari situ kita menerima lawatan-lawatan daripada sekolah-sekolah, daripada agensi-agensi kerajaan yang ingin belajar tentang apa yang kami usahakan, iaitu kelapa, kelulut dan juga kopi. Saya nak ceritakan pentingnya integrasi. Dekat sini apa? Bila pendebungaan tu, kelulut berdebungakan, kemudian diambil nektar daripada pokok kelapa. Kopi pun sama. Kopi pun memerlukan pendebungaan daripada kelulut. So resin dia daripada pokok kelapa. Daripada nektar tu jadi madu. Okey, macam mana kita nak kenal madu ni raw? Ada semut datang kat situ. Salah. Madu yang original kalau kita sapu kat kulit, dia tak melekit. Pada tahun 2024, pihak Jabatan Pertanian telah memberikan insentif unggul di bawah projek pembangunan agro pelancongan kepada Biostar Resources. Saya melihat impak positifnya, kehadiran pengunjung semakin bertambah dan hasil pendapatan mereka juga semakin meningkat. Alhamdulillah, sehingga setakat ni kita punya agro pelancongan tu sangat berkembang. Kemudian kita dibantu oleh jabatan, jadi segala keperluan kita sentiasa dipantau oleh jabatan. Ini hari saya menerima tak kurang daripada 500 pengunjung setiap bulan. Sama ada dia berkursus ataupun dia datang membeli ataupun dia melawat. Jadi suasana di kebun ni menarik pelancong dan memberi idea kepada rakan-rakan yang nak buat industri pelancongan lain. Ini memang sedap tau. Lega rasa. Kita ada cara lah macam nak petik kan. Kalau macam gini kan, yang ni kita boleh petik semualah. Ramai yang tak tahu Johor merupakan pengeluar utama kopi Liberica di Malaysia. Kalau nak tahu, di Batu Pahat saja kita ada lebih 225 hektar ladang kopi Liberica.
Di sini kita ada 3,000 pokok kopi Liberica dengan penghasilan 8 tan setahun. Apa yang unik dekat sini, kita daripada tanam, kita proses basah, proses kering, kita roast, kemudian kita brew kopi di sini. Kemudian kita boleh merasa berbagai-bagai rasa kopi dari satu jenis kopi iaitu Liberica Johor. Bermula pada tahun 2018, Jabatan Pertanian telah memberikan insentif benih kopi Liberica kepada Encik Samsul untuk ditanam di ladang beliau yang seluas 5 ekar. Selepas 3 tahun, didapati hasil pengeluaran kopi sangat banyak dan timbullah idea daripada Encik Samsul untuk memproses sendiri kopi yang dikeluarkan di ladang, dan di situlah timbulnya idea untuk membuka sebuah kafe memproses kopi yang ditanam sendiri di ladang beliau. Kafe ini telah menerima insentif dari Jabatan Pertanian bernilai RM50,000 untuk pengubahsuaian bangunan menjadikan kafe yang lagi menariklah. Selain itu, mereka juga menerima insentif mesin brew kopi bernilai RM18,000. Bio Liberica Cafe telah beroperasi lebih kurang setahun. Saya bersama isteri saya menghasilkan kopi daripada ladang sampai ke cawan. Okay, antara menu-menu berasaskan daripada kopi, kita ada fresh brew espresso, kemudian kita ada latte, kita ada tonic espresso. Alhamdulillah, warga Batu Pahat dan kampung dapat merasa kopi Liberica Johor yang sebenar. Yang paling unik sekali, tuan-tuan dapat merasa nasi lemak kopi yang tak ada di tempat lain. Okay, Alhamdulillah, bukan saya sahaja yang mendapat manfaat dengan penanaman kopi ini, tetapi orang kampung juga dapat menerima manfaat daripada apa yang saya usahakan di sini. Alhamdulillah, sepanjang adanya Biostar ni, saya boleh bekerja sini, petik kopi, jemur kopi, proses kopi. Kopi di Kampung Bintang ni dah viral dah di mana-mana, di TikTok, dan di mana-mana tempat. Ramai orang luar datang ke kemari, merasa menikmati rasa kopi di Kampung Bintang ini. Latih lagi dua. Saya biasa menolong di kebun ni. Alhamdulillah, kopi Liberica dapat menambah pendapatan orang-orang kampung seperti saya ini. Saya menanam lebih kurang 1,200 pokok kopi. Di samping pokok kopi juga, saya menanam kelapa. Kami penanam kopi sangat bertuah kerana pihak jabatan sentiasa memberi bantuan dan memberi tunjuk ajar kepada kami sebagai penanam baru kopi. Dan adalah menjadi harapan saya di kawasan pantai negeri Johor ni dapat disebarluaskan lagi penanaman kopi Liberica sebagaimana yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Kepada orang ramai dan juga usahawan-usahawan yang terlibat dalam bidang pertanian, rebutlah peluang ini kerana jabatan menyediakan pelbagai insentif dan geran untuk membangunkan ekonomi usahawan-usahawan yang terlibat dalam bidang pertanian ini. Alah bisa tegal biasa, tetamu silih berganti dan Encik Samsul bersama pasukannya sentiasa bersedia dengan rutin persiapan harian. Hari ini, mereka menyambut kedatangan tetamu daripada program anak angkat yang bakal menceriakan Kampung Bintang. Okey, bagikan tepukan untuk diri sendiri. Okay, sejak 20 tahun saya mengusahakan Biostar Resources ni, kami menaikkan nama Kampung Bintang sebagai pusat lawatan daripada seluruh Malaysia. Secara tak langsung, kami menaikkan juga don kami semerah seperti mengadakan program anak angkat daripada universiti-universiti yang kami jalankan dan mendapat sambutan daripada penduduk kampung. Bakti Madani ini program kemasyarakatan. Pelajar turun bersama dengan masyarakat, buat aktiviti masyarakat supaya mereka didedahkan dan mereka belajar sesuatu dengan masyarakat dan masyarakat dapat manfaatnya. Ada lawatan-lawatan yang datang ke Biostar Resources, kami adakan package tertentu dalam berbentuk kumpulan seperti diorang nak mengadakan kursus di sini. Kalau kita menyediakan makanan,
ataupun demonstrasi, biasanya dalam lebih kurang RM500. Kita masukkan minyak kelapa dara sebab khasiatnya dalam ni ada asid lorik, dia bagus juga sebagai pelembap untuk kulit. Sepanjang berada di Kampung Bintang ni, saya dapat banyak pengalaman tentang apa yang integrasi kebun, tentang kopi, kelapa, kerut. Moisturizer kita menang peringkat negeri angkasa nombor 1. Ni moisturizer. Boleh test ni seorang sikit. Jangan banyak-banyak. Yang ni original, dia tak ada kimia. Saya seronok berada di sini sebabkan banyak info yang dapat and Cik Samsul yang sporting. Selepas sampai ke Kampung Bintang ni, saya baru tahu yang kelapa ni sebenarnya banyak jenis. Kelapa yang diorang guna sini ialah kelapa matak. So, kelapa ni saya boleh kenal sudah lepas Encik Samsul yang terangkan. Kelapa matak, nak kenal dia, dia ada punggung dekat bawah. Nampak tak? Kemudian penghasilan buah dia banyak, lebat. Sabut dia tipis. Keistimewaan matak. Dan saya baru tahu yang kelapa matak ni dia banyak khasiat. Salah satunya diorang buat minyak kelapa darah. So minyak kelapa darah ni dia banyak khasiat dan sangat bagus untuk kesihatan. Kami telah menginap dekat sini selama 2 hari 1 malam dah. Kebetulan saya dapat peluang menjadi anak angkat Encik Samsul dekat Kampung Bintang Peserai ini. Dan saya lebih memahami nilai Malaysia Madani ini. Menghormati kaum lain, belajar pasal nilai toleransi dan sebagainya. Saya rasa ini adalah benda yang sangat berharga untuk kehidupan kat sini. Tidak terhenti di situ. Salah satu tarikan di sini ialah penyediaan juadah tradisional Istana Johor, Halwa Maskat. Halwa Maskat ni kami mendapat resepi turun-temurun dan alhamdulillah mendapat perhatian orang ramai dan mendapat perhatian juga dari pihak Istana Negeri Johor. Kita mulakan proses memasak, okey. 3 kilo tepung. Ini kita masukkan gula batu, gula. Ini kita masukkan biji buah pelaga untuk balancekan rasa gula tu. Lepas kita mengacau dia lebih dari 2 jam, kita letak pewarna. Masukkan minyak lah. So kita guna minyak yang premium. Sambutan orang ramai, alhamdulillah. Ramai yang mengatakan mereka dah lama tak mendapat Halwa Maskat yang sebegitu sedap. Kesemua inisiatif ini membuktikan agro pelancongan bukan sekadar pengalaman. Usaha murni ini memerlukan sokongan semua demi memertabatkan pertanian sebagai tarikan pelancongan yang berdaya saing dan berimpak tinggi. Selamat datang ke Agro Ternak Ladang Sri Medan. Di bawah naungan Pertubuhan Peladang Kawasan Sri Medan, Batu Pahat, Agro Ternak Peladang Sri Medan berdiri sebagai salah satu projek penting dalam merealisasikan Dasar Jaminan Makanan Negara. Inisiatif ini bukan sahaja memperkukuh rantaian bekalan makanan, tetapi turut membuka ruang kepada pembangunan agro pelancongan yang mampan dan berdaya saing. PK Sri Medan Sikatan, nama penuhnya Pertubuhan Peladang Kawasan Sri Medan. Pertubuhan Sri Medan ini mempunyai ahli seramai 5,100 orang. Bidang perniagaan yang diusahakan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Sri Medan ini salah satu adalah agro ternak dan bidang-bidang lain adalah seperti kami ada pusat timbang. Kami membeli sawit daripada ahli-ahli peladang. Kami ada juga kedai input pertanian, kedai baja racun, kedai runcit, itu peladang mat. Dan kami juga ada tapak semayan. Kawasan ini adalah kawasan yang cantik untuk agro pelancongan. Pada peringkat awal, kami hanya ternak biri-biri. Pada asalnya dalam 120 ekor biri-biri. Dan kami kembangkan lagi daripada 120 ekor tadi kepada 1,000 ekor. Inilah kandang biak baka kita, sejumlah 1,000 ke 1,100 ekor. Dan antara jenis-jenis baka yang kita ada, seperti Barbados, Santai Ines, Vendroy, Damara, Lontel. Dan baka-baka inilah kita ternak supaya kita dapat biak baka dan kita boleh menjual untuk generasi-generasi yang terbarulah.
Untuk pemakanan mereka, pada waktu pagi kita akan bagi dedak dan pada waktu petang kita bagi dia makan napier ataupun pelepah. Di Seri Medan, kita adalah satu tempat yang sangat besar iaitu kelapa sawit dan kita menggunakan kesempatan itu untuk memberi kepada kambing-kambing kita makanan menggunakan pelepah sawit dan dicopa sehingga halus untuk mereka makan. Dan ada juga kita membuat silas untuk akan datang kita tak tahu cuaca di Seri Medan ni sama ada okey atau tidak dan kita akan peramkan silas tu selama 1 tahun. Dan kita boleh mengguna pakai jika ada keadaan yang tidak mengizinkan untuk kita mengambil pelepah atau napier di ladang. Biasanya kalau waktu hujan ataupun waktu panas ataupun kadang-kadang waktu banjir dan juga waktu perayaan, biasanya kita akan guna silas sebagai backup. Backup seperti itu. Okey, tengok dia punya macam ni. Kalau macam ni memang jadilah. Memang jadi. Dia punya bau dia memang wangilah. Masam, ada manis. Kemeriahan yang dapat pengunjung-pengunjung dapat melihat di Agro Ternak Peladang ni iaitu kemeriahan kambing-kambing bibiri kita ni makan dan mereka sendiri akan merasai kemeriahan bersama kambing-kambing tersebut. Masuk percuma dan dibuka setiap hari, Agro Ternak Seri Medan mengalu-alukan kehadiran para pengunjung. Kunjungan di sini bukan sekadar untuk melihat, tetapi untuk merasai sendiri kehidupan dunia ternakan. Interaksi dengan haiwan menjadi ruang pembelajaran dan maklumat disampaikan melalui papan-papan info. Okey, Agro Ternak ni mula beroperasi pada tahun 2024. Kita menerima kunjungan lebih kurang seramai 15,000 orang setakat. Untuk Santa Ines, kita boleh tengok kat sini asal usul daripada Brazil. Ciri fizikal dia tinggi, lasak dan dia besar lah. Dan keutamaan Santa Ines ni kita dibela untuk mempunyai daging. Saya nak tanya, umur berapakah kambing yang boleh dijual? Kalau biri-biri, umur 8 bulan dah boleh jual. Kalau untuk kambing, setahun. Kenapa daging kambing tu boleh sedap bila kita makan? Sebab dia fresh, pertama. Yang kedua, dia tak ada lemak. Sebab kita bagi makanan yang semula jadi. Kita bagi pelepah dan juga rupuk napier. Itu yang menyebabkan dia sedap. Saya sangat suka sekali dengan ternakan kambing di BBQ Seri Medan ini, yang mana pengunjung-pengunjung boleh membawa anak-anak, cucu-cucu berhibur semasa cuti dan juga memberi makanan kepada kambing dengan cara seronok, happy. Dan saya sarankan supaya semua di luar sana datanglah ke Agro PPK Seri Medan. Untuk pusat semelih ni, bawah kajian negeri dan pusat prosesannya adalah pembiayaan ataupun dapat peruntukan daripada kajian negeri sebanyak 850,000. Pada peringkat awalnya kita lebih kepada akikah dan korban. Jadi kita kembangkan lagi kepada produk segar, kita potong, kita packaging buat produk segar dan juga kita buat perap. Nama dia kambing perap biri-biri. Yang menarik minat saya untuk datang ke kafe ni antaranya adalah set kambing. Set kambing tu sangat menarik selera saya. Daging dia yang sangat lembut dan rasa tu bagi saya dia punya rempah dia dengan dia punya rasa kambing tu ngam lah. Orang kata selalu makan kambing ada bau dia. Setakat ini di sini bagi saya tak adalah rasa-rasa tu. Dan environment dia mesra kanak-kanak dan keluarga. Produk-produk mereka dipasarkan di Peladang Mad Seri Medan dan melalui program jualan Rahmah Malaysia Madani. Ia ditawarkan pada harga mampu milik dan memberi manfaat terus kepada pengguna komuniti setempat. Okey bos, ni jadilam boleh muat lebih kurang 7 ke 8 orang lah bos. Okey, dekat sini ada kemudahan kemah. Banyak kemah, kita ada 7 kemah dan kita ada sediakan tapak untuk peserta-peserta daripada luar untuk menyewa tapak. Dan selain itu, kita ada kemudahan seperti tempat firewall, tempat dia orang boleh BBQ, aktiviti berkayak, memancing dan ada package yang special untuk siapa yang menginap kat sini.
dia boleh memancing, sambil memancing bila dapat ikan dia boleh bakar. Dan percuma saja untuk mereka membakar ikan tersebut tanpa apa-apa kita kena kecas. Kat sini kita ada aktiviti yang sangat orang nanti-nantikan seperti ATV. Dan trek kita punya ATV ni sepanjang 2 km. Dan kadar sewaan serendah RM25 hingga RM50. Dan sepanjang trail ni kita ada aktiviti yang sangat mencabarlah. Kita ada bukit, kita ada kolam untuk peserta itu sendiri merasa macam mana bawa ATV itu sangat ekstrim. Agro Ternak Seri Medan bukan sekadar ladang. Ia simbol usaha, inovasi dan harapan baru untuk agro pelancongan desa. Dari ladang segar terus ke tangan pengguna, Farma Fest Johor 2025 menjadi medan terbesar mempamerkan hasil terbaik agro tempatan. Merancakkan lagi industri pelancongan batu pahat, program ini lebih dari sekadar pesta jualan. Jadi warga Batu Pahat dan sekitarnya sila hadir. Kita akan bagi harga promosi kau-kau ni, insya-Allah. Inilah sambutan cita rasa Malaysia diwarnai produk tani, usahawan desa dan semangat Malaysia Madani. Program Farma Fest ini dia telah bermula sejak daripada tahun 2017 lagi. Sehingga tahun 2024 kita telah melaksanakan 30 program Farma Fest di seluruh negara dan kita melibatkan seramai 3,100,000 orang usahawan yang melibatkan 2.6 juta pengunjung lah. Jadi sudah pastilah kalau kita selaraskan dengan hasrat Madani itu sendiri untuk menangani kos sara hidup rakyat dan mendekatkan bekalan makanan kepada pengguna, program sebegini dapat membantu semua pihak di peringkat petani, pemborong, peruncit dan juga kepada pengguna. Kat sini kita jual dinding, kita ada 3 jenis dinding. Boleh cuba, boleh rasa kat sini, boleh cuba semua. Pertamanya kita memberi luang promosi kepada usahawan, kepada petani, penternak dan juga kepada sektor perikanan sendiri. Mempromosikan produk-produk agro makanan kepada pengguna. Pesona Agro Batu Pahat menyatukan pelbagai agensi dan komuniti berganding bahu menjayakan misi Malaysia Madani. Jabatan Pertanian sentiasa menyokong dan menggalakkan sebarang aktiviti agro pelancongan, terutamanya di daerah Batu Pahat ni. Aktiviti agro pelancongan yang terkenal lah. Yang pertamanya adalah Biostar Resources dan lagi satu kita ada Agro Ternak Seri Medan. Ramai pengunjung dapat mengenali dan mengetahui lebih dekat apa aktiviti yang ada di agro pelancongan Biostar dan juga Agro Ternak Seri Medan. Kita guna manual. So bean yang kita gunakan adalah Lagerika medium roast. Rasa dia buah-buah tropikal. Okay. Syukur saya dapat menyertai Farma Fest Batu Pahat pada tahun ini yang mana di situ saya dapat memperkenalkan kopi Lagerika saya dan saya memperkenalkan Nitro Cool Brew. So yang ni ada nitrogen. So kita guna nitrogen yang macam ini je. Yang mana kita boleh bancur air kopi dengan ais sejuk saja. Dekat situ kita boleh rasa buah-buahan daripada kopi itu. Nak rasa ni? Dia berbeza tak? Ambil yang mana? Saya begitu teruja dan bersemangat bila tengok pengunjung-pengunjung sangat teruja dengan kita punya produk. PPK Seri Medan diberi peluang untuk menyertai Farma Fest Johor. Kami Agro Ternak Ladang Seri Medan. Saya merasa teruja, seronok kerana pengunjung yang datang ramai dan mereka dapat menikmati produk kami dan memberi feedback yang begitu baik sekali. Kita nak meluaskan lagi pasaran produk agro makanan melalui program business matching kepada rangkaian petani, pemborong, peruncit dan juga pengguna. Dan juga kita bawakan program jualan agro madani, bermaksud setiap RM15 nilai produk ada penjimatan RM5.
Saya suka datang Farmer Fest ni sebab sini banyak makanan dengan buah-buahan, boleh makan, boleh jalan-jalan pergi tengok. Saya dah datang sini dah 3 kali. Saya sangat menghargai usaha kerajaan Madani pada hari ini. Dia memperkasakan agro makanan negara kita yang mana bukan saya saja mendapat manfaatnya, seluruh rakyat mendapat manfaat daripada kerajaan kita pada hari ini. Saya bagi pihak perusahaan PPK Seri Medan amat berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Kerajaan Madani dan juga Kerajaan Negeri kerana memberi peruntukan untuk merancangkan lagi industri khasnya agro pelancongan khasnya di kawasan Seri Medan. Dengan penglibatan petani, usahawan dan rakyat desa, agro pelancongan diperkukuh sebagai teras pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.